TV kembali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alisha Fitria, wartawan cilik dari Sekolah Kebangsaan Pulau Bahagia, melaporkan secara langsung dari Dewan Seri Bahagia sempena pelancaran program Nilam 2025. Hari ini, 4 Mei 2025, satu majlis yang penuh ilmu dan inspirasi sedang berlangsung di sekolah kita. Kawan-kawan, tahu tak apa maksud Nilam? Program Nilam atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu usaha murni untuk menyemai minat membaca dalam kalangan murid. Jom kita saksikan pelancaran program Nilam 2025. Jom! Beberapa objektif Nilam. Yang pertama adalah untuk menggalakkan murid rajin membaca. Kedua, membina tabiat membaca pada setiap hari. Yang ketiga, menjadikan amalan membaca sebagai amalan hidup. Sekian sahaja laporan saya, Alisha Fitria, wartawan cilik SK Pulau Bahagia. Teruskan membaca, teruskan berjaya. Majulah Nilam untuk semua.